Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan selepas solat subuh dan maghrib. Baca 10 kali dalam keadaan masih duduk tahiyat akhir dan tidak berkata-kata sehingga selesai bacaan ini. Maksudnya, habis sahaja kita tahiyat akhir, kaki kita tak bergerak, tak beranjak, dan kita membaca zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali. Maksudnya, tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, segala kerajaan baginya dan segala pujian baginya. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Fadilat daripada bacaan zikir ini, daripada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang baca 10 kali selepas solat subuh dalam keadaan kakinya masih dalam keadaan tahiyat akhir, sebelum berkata-kata ditulis baginya sekali bacaan itu 10 kebaikan, dihapuskan daripadanya 10 kejahatan, diangkatkan baginya 10 darjat, dan dia pada hari itu terjaga daripada segala perkara yang dibenci, terbenteng diri daripada syaitan, serta tidak dapat ada sesuatu dosa yang dapat membinasakannya pada hari itu kecuali syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jom kita amalkan zikir ini setiap kali selepas solat subuh dan maghrib.